Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama diberi Nur Ishafi Farisha binti Muhammad Faisal, bersekolah di SK Putrajaya Presin 17-1. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah naskah yang sangat memberi inspirasi yang bukan sekadar sebuah buku tetapi adalah kompas kehidupan bagi sesiapa yang ingin berjaya. Buku setebal 440 buku surat bertajuk Anak Seorang Dreba, nukilan tokoh gergasi korporat terkemuka Sapura Group, Tan Sri Syamsuddin Abdul Kadir. Buku biografi ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bagi membolehkan lebih ramai pembaca tempatan menghayati kisah inspirasi beliau oleh Amir Muslim dan diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM pada tahun 2017. Secara dasarnya, buku ini membawa naratif iaitu perjalanan hidup beliau daripada latar belakang yang serba kekurangan sehingga menjadi pengasas Empire Sapura Group. Tan Sri Syamsuddin dilahirkan pada 19 Ogos 1931 di Ipoh, Perak. Tan Sri memulakan pendidikan awal di sekolah Melayu. Sejak kecil, beliau telah dididik dengan disiplin yang sangat ketat oleh bapanya Abdul Kadir. Bapanya memastikan beliau tidak hanya belajar di sekolah tetapi juga menguasai ilmu agama dan adab. Kehidupan sebagai anak pemandu kepada pegawai Inggeris membolehkan beliau melihat kepentingan menguasai bahasa Inggeris jika ingin maju dalam hidup. Pendidikan beliau pernah terhenti akibat Perang Dunia Kedua. Selepas Jepun menyerah kalah, beliau kembali ke sekolah untuk menyambung pelajarannya yang tertangguh. Melalui beasiswa dan usaha gigih, beliau berjaya melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan elektrik di Brighton, United Kingdom. Lahirnya Sapura Group. Satu fakta menarik yang menyentuh hati dalam buku ini ialah asal-usul nama Sapura. Ia diambil sepenuh nama isteri beliau, Puan Sri Sapura Badari. Ini menunjukkan betapa beliau meletakkan nilai penghargaan terhadap keluarga sebagai teras perniagaannya. Sebagai kesimpulan, buku Anak Seorang Dreba mengajar kita banyak perkara yang boleh dijadikan iktibar dan pengajaran. Pertama, mengenai maruah dan asal-usul. Janganlah jadi seperti kacang, lupakan kulit. Seterusnya, integriti dalam perniagaan. Dalam perniagaan, wang boleh dicari, tetapi kepercayaan yang hilang sukar untuk dibina semula. Dan yang terakhir, kepentingan ilmu pengetahuan. Teruslah belajar, seperti kata Tan Sri dalam novel ini. Pendidikan adalah harta yang tidak boleh dicuri oleh sesiapa. Ia adalah jambatan yang membawa saya dari kuartus pemandu ke menara korporat. Semoga memberi inspirasi kepada semua pembaca buku Anak Seorang Dreba. Sekian, terima kasih.